Okey, dengar sini baik-baik. Kalau anda adalah calon guru kaunseling yang bakal ditemuduga tak lama lagi, saya minta anda fokus 100%. Bayangkan senario ni sekejap. Seorang pelajar datang jumpa anda, dia mengaku dia hisap dadah dan dia merayu nangis-nangis minta anda simpankan rahsia tu. Kalau jawapan anda kepada panel adalah, saya akan simpan rahsia tersebut, temuduga anda tamat dekat situ juga. Anda gagal terus. Sebab apa? Sebab jawapan tu dah melanggar prinsip paling asas seorang kaunselor. Melalui penerangan hari ini, kita akan bongkar rahsia macam mana nak lulus cemerlang menggunakan formula STAR. Jadi ini adalah rancangan pengajaran harian kita. Untuk pastikan anda semua betul-betul faham, terutamanya bagi anda yang perlukan sedikit masa nak hadam fakta, saya dah susun 10 soalan killer temuduga kepada beberapa tema utama. Pertama, kita akan sentuh pasal mindset kaunselor sebenar. Kedua, batas kerahsiaan. Ketiga, disiplin dan empati. Keempat, keselamatan nyawa. Kelima, kenali batas. Dan akhir sekali, rahsia memikat panel. Baiklah, kita masuk terus ke bahagian pertama. Mindset kaunselor sebenar. Sebelum anda buka mulut nak jawab apa-apa soalan spesifik dari panel, anda wajib programkan semula otak anda. Tanggalkan topi hakim tu dan pakai topi kaunselor. Perhatikan betul-betul. Ramai sangat calon buat silap besar dengan terus nak menghukum pelajar atau berjanji simpan rahsia membabi buta dan acak-acak nak selesaikan semua masalah seorang diri. Tolong buang tabiat ni. Mindset yang betul yang dicari oleh panel adalah gabungan profesionalism, empati dan kepatuhan pada prosedur. Anda di situ sebagai pelindung pelajar, bukannya penyimpan rahsia kosong. Bila nak jawab nanti, biasakan diri guna format STAR. Situasi, tugas, tindakan dan hasil. Dan sebagai asas kepada setiap jawapan tu, jadikan 5 langkah mental ni sebagai panduan anda. Pertama, dengar dulu. Kedua, fahamkan apa punca sebenar. Ketiga, sentiasa lindungi pelajar. Keempat, ikut prosedur yang ditetapkan. Dan kelima, rujuk pada pakar bila perlu. Tolong hafal kelima-lima langkah ni macam anda hafal sifik. Okey, sedia semua? Kita beralih ke tema utama yang pertama, batas kerahsiaan. Duduk tegak dan buka telinga luas-luas sebab panel memang sangat suka uji anda dengan soalan provokasi tentang isu dadah dan gejala buli. Dengar soalan perangkap ni. Cikgu, kalau pelajar mengaku dia ambil dadah dan minta cikgu simpan rahsia, apa tindakan cikgu? Masa inilah ramai calon yang menggelabah, terdiam atau terus berjanji untuk simpan rahsia. Jangan jadi salah seorang dari mereka. Jangan sesekali berjanji untuk simpan kerahasiaan mutlak. Jawapan STAR yang tepat bunyinya macam ni. Saya akan bina kepercayaan pelajar itu dahulu. Tetapi, saya akan terangkan secara jelas bahawa keselamatan adalah keutamaan. Saya akan bimbing pelajar tu untuk dapatkan rawatan dan rujuk kes ini kepada pihak pengurusan sekolah. Ingat ya, panel sebenarnya cuma nak dengar satu frasa ajaib ni je, iaitu kerahasiaan bersepadu dengan batasnya. Seterusnya, bayangkan senario ni pula. Ada pelajar jadi mangsa buli. Tubuh dia menggigil ketakutan kat depan anda dan dia tak nak langsung lapor hal tu pada sesiapa. Panel akan tenung tepat dalam mata anda dan tanya, macam mana cikgu nak bertindak? Kunci utama kat sini adalah anda kena bertindak tanpa mendedahkan identiti mangsa secara melulu. Anda bina kepercayaan dia dulu. Terangkan kenapa keselamatan itu tersangatlah penting dan mula libatkan pihak sekolah secara berperingkat. Contohnya macam mana? Cadangkan pihak pengurusan tingkatkan rondaan guru disiplin dekat kawasan hotspot buli itu. Anda kena buktikan pada panel yang anda ni bijak merancang strategi tanpa menggadakkan keselamatan mangsa. Kita melangkah ke bahagian seterusnya, disiplin dan empati. Dekat fasa inilah tahap kesabaran dan kemampuan anda untuk tidak menghakimi pelajar akan diuji secara ekstrim. Sekarang, bayangkan isu yang sedikit berat. Macam mana anda nak berdepan dengan pelajar sekolah yang dah ada ketagihan pornografi? Atau ada pelajar transgender yang minta sokongan terbuka daripada anda? Matlamat anda di sini cuma satu, beri sokongan emosi tanpa sesekali menyokong perbuatan yang melanggar peraturan. Dengar sini. Anda dilarang sama sekali menghukum secara melulu dan dilarang sama sekali menyokong kesalahan secara membuta tuli. Pendekatan jawapan anda mesti seimbang. Beritahu panel, saya bersedia mendengar luahan dan wujudkan ruang yang selamat untuk mereka, namun setiap tindakan kita mesti sentiasa berlandaskan peraturan dan nilai murni sekolah. Kesejahteraan emosi pelajar kita sokong, tapi peraturan tetap kita junjung. Tolong pegang prinsip ni erat-erat. Tugas saya bukan untuk mempertahankan kesalahan, tetapi untuk memfasilitasi perubahan. Kalau ditanya tentang pelajar bergaduh atau yang ketagih main game sampai gagal periksa, guna terus prinsip ni.
Anda mengurus tingkah laku mereka. Anda bantu mereka cari alternatif yang sihat. Anda bukan peguam bela nak tegakkan benang yang basah. Sila beri perhatian penuh sebab kita nak masuk ke tema yang paling kritikal dan serius, keselamatan nyawa dan kecemasan. Ini babitkan isu dark web, penderaan dalam keluarga atau niat nak bunuh diri. Ingat, tiada ruang untuk kesilapan dekat sini. Ini soalan penentu hidup atau mati. Apa tindakan pertama cikgu kalau pelajar tu menangis cakap dia dah tak nak hidup lagi atau dia mengaku dicabul oleh ahli keluarga dia sendiri? Pasakkan prosedur operasi standard atau SOP ini dalam ingatan anda sekarang juga. Langkah 1, pastikan keselamatan dia on the spot. Jangan sesekali tinggalkan pelajar tu bersendirian. Langkah 2, dengar luahan dia dengan penuh empati tanpa sebarang prejudis. Langkah 3, terus rujuk pihak berkuasa atau polis dengan kadar segera. Bagi kes jenayah berat macam ni, wajib libatkan pengetua ikut prosedur sekolah. Tiada kompromi langsung. Jadikan ini peraturan emas anda. Dalam apa-apa kes yang babitkan keselamatan nyawa, kerahsiaan itu adalah tidak mutlak. Keutamaan adalah nyawa pelajar. Kalau panel sengaja provok anda, nak tengok sama ada anda goyah dan masih nak simpan rahsia, anda lontarkan ayat ini tepat pada mereka. Inilah tiket emas untuk anda lulus. Okey, tarik nafas panjang. Sekarang kita beralih ke fasa ujian ego. Kenali batas kemampuan anda. Dekat sini, panel sengaja nak uji, adakah anda ni jenis yang menghidap sindrom hero yang berbahaya? Panel mungkin akan bersandar di kursi dan tanya secara santai tapi berbisa. Cikgu, macam mana kalau pelajar tu minta bantuan tapi cikgu rasa kes tu terlalu berat dan cikgu tak mampu nak handle? Kalau anda jawab, anda akan tetap cuba sedaya upaya selesaikan sendiri sampai berjaya, minta maaf saya cakap, anda tewas. Jawapan anda mesti menunjukkan kematangan profesional. Nyatakan dengan jelas, saya sedar akan batas kemampuan saya. Tugas utama saya adalah pastikan pelajar tu dapat bantuan yang terbaik. Jadi, saya akan segera rujuk kes tersebut kepada pakar psikiatri atau pegawai kebajikan. Ingat, berani mengaku yang anda perlukan bantuan pakar tu adalah satu kekuatan yang besar, bukan kelemahan. Baiklah kelas, kita dah tiba di penghujung sesi penerangan kita. Tiba masanya untuk saya dedahkan cheat sheet atau rahsia sebenar tentang apa yang sedang panel nilai dan tik dalam borang pemarkahan dorang tu. Tolong ingat 4 ciri pemenang ni sampai bila-bila. Pertama, letakkan empati paling atas dan buang jauh-jauh sikap suka menghukum. Kedua, sentiasa jaga kerahsiaan tapi dengan pemahaman yang sangat jelas tentang batasnya. Ketiga, bertindak secara matang dan profesional, ikut prosedur, jangan sampai emosi yang kawal anda. Dan keempat, tahu dengan sangat tepat bila masanya untuk rujuk pakar. Kunci mati keempat-empat benda ni dalam minda anda. Sebagai kata penutup dari saya, cuba renungkan soalan ni. Semasa anda melangkah masuk ke dalam bilik temuduga tu nanti, adakah anda akan jadi seorang penghukum yang cuma pandai simpan rahsia kosong? Atau seorang pelindung profesional yang bertindak berlandaskan prosedur yang tepat berserta empati? Pilihan sentiasa di tangan anda. Terapkan mindset ni, gunakan formula STAR sebaiknya dan pergi tawan hati panel tu. Selamat maju jaya cikgu, anda pasti boleh.